Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak ajar satu puzzle yang bagi saya antara yang paling senang sekali yang ada. Sebab dia tak ada formula langsung. Korang hanya perlu tahu langkah-langkah untuk selesaikan dia. Dan inilah dia clock. Sebagai pengenalan, saya tunjuk dulu. Clock ni kalau korang tengok dia ada 9 permukaan jam ni. Okey, satu permukaan ada 9 dan belakang ada 9 lagi. Maklumat puzzle clock ni nak pastikan ke semua jarum jam ni tunjuk pukul 12 macam ni. Jadi kalau macam sekarang ni, ini adalah situasi di mana ianya adalah siap lah. Dan ada dua komponen dekat clock ni yang boleh kita mainkan. Yang pertama adalah pin, iaitu yang timbul ni. Dan yang kedua adalah dial, iaitu yang bahagian kanan, kiri, ada juga kanan bawah dan kiri bawah. Saya nak tunjuk dulu apa fungsi pin ni. Anda bayangkan macam ni, kalau saya tolak satu pin ni ke atas, kesemua jarum jam yang di sekeliling pin ni akan gerak sekali bila kita pusingkan dial macam ini. Tapi kalau saya pusing bahagian bawah ni, dia tak akan bergerak sekali. Anda bayangkan pin ni dia lock ke semua empat ini. Jadi maksudnya kalau saya naikkan pin yang ini pula dan saya pusingkan dial yang hujung ni, kesemua ini akan bergerak sekali. Dan saya kalau tekan yang ini pula, sama juga maksudnya kesemua jarum jam di sekeliling pin yang timbul ni akan gerak sekali. Anda perasan tak yang bawah sekali tu tak pusing sebabkan pin dia ditekan. Dan kalau saya naikkan semua pin, kesemuanya akan bergerak sekali. Kita boleh pusing mana-mana saja asalkan pin dia timbul. Yang ini penting. Dalam tutorial clock ni, kita hanya boleh pusing dial di mana pin dia timbul. Contohnya, kalau dekat sini pin dia tak naik, kita tak boleh buat pusingan. Yang ini kena ingat. Kalau tak, nanti salah. Maksudnya contoh kalau yang ini naik, yang ini saja yang boleh pusing. Macam mana pula kalau yang ini naik, yang ini saja yang boleh pusing. Dan jom kita terus belajar untuk selesaikan dia. Saya akan scramble dulu. Mula-mula sekali pastikan anda pegang clock anda macam ni, di mana tanda ni iaitu pukul 12 ni berada di bahagian atas. Dan apa yang kita akan buat adalah kita akan samakan dulu jarum jam berbentuk tambah. Bermaksud kita hanya akan betulkan dulu yang ini dan juga ini. Yang corner ni kita tak samakan lagi. Sekarang tekan semua pin ke bawah. Kita akan samakan satu-satu ya. Yang pertama sekali saya nak samakan yang tengah ni dengan yang belah kiri ni. Jadi apa yang saya boleh buat, cara saya nak gerakkan yang tengah ni, kalau saya pusing dial ni macam ni saja, tanpa naikkan pin, yang tengah ni tak akan berpusing. Jadi saya akan naikkan pin dia. Kemudian saya akan ikut bagi yang tengah ni sama macam yang sebelah ni. Pusing sampai dia sama. Lepas dah sama, kita boleh lock dia. Lock dia macam mana? Naikkan sahaja pin. Kiranya macam kita lock dia lah supaya dia sentiasa bertiga ni sama. Jadi sekarang ni saya nak samakan ketiga-tiga ni dengan yang belah sini. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan gerakkan ketiga-tiga ni yang kita dah lock tadi. Guna dial yang belah kiri ni. Tapi nampak tak yang ini dia gerak sekali kan. Jadi tak boleh nak samakan dengan dia. Apa yang saya akan buat adalah saya akan tekan pin ni supaya dia tak ikut pusing. Sekarang ni saya akan ikut yang salah ni. Lepas bentuk dia dah sama, kita boleh lock. Jadi sekarang ni, kesemua yang sama ni dia akan gerak sekali. Rules dalam clock ni adalah yang betul kena ikut yang salah. Contohnya sekarang ni yang betul, cara nak samakan dia adalah yang betul ni kena jadi salah dulu, ikut mana yang salah, kemudian lock dan baru kita sama-sama betulkan kesemuanya sekali. Macam sekarang ni, dua pin ni dah naik dan saya akan samakan dengan yang salah, iaitu yang bawah ni. Saya akan pusing sampai dia dapat arah yang sama macam ni. Lepas dah sama, tolak ke semua pin dan pastikan bentuk tambah ni menghadap ke atas. Dan kita dah siap permukaan yang pertama. Untuk permukaan yang pertama ni, corner-corner ni tak payah selesaikan pun. Nanti kita akan selesaikan. Lepas korang dah dapat tambah ni, korang boleh flip ke belakang macam ni. Dan kita akan gunakan cara yang sama apa yang kita belajar tadi untuk permukaan ni. Ingat, kita hanya boleh pusing dial di bahagian pin yang naik. Contohnya, sekarang ni saya nak buat lagi sekali ya. Contohnya sekarang saya nak samakan pin yang tengah ni dengan pin yang belah kiri. Saya naikkan yang belah kanan dan saya akan pusing yang tengah ni sampai dia match yang belah kiri. Pusing sampai dia sama. Lepas dah sama, buat apa? Kita akan lock dia.
Dan mana yang tak sama lagi, kita akan unlock. Sekarang ni saya nak samakan dua ni dengan yang belah kanan pula. Yang belah kanan dia menghadap ke sana. Ingat, yang betul kena ikut yang salah dulu. Jadi saya akan ikut arah dia yang sama juga. Lepas dah sama, saya lock. Macam ni. Sekarang saya nak samakan ketiga-tiga ni dengan yang bawah pula. Saya akan ikut yang bawah ni. Sekarang dua-dua ni dah naik. Lagi sekali saya ingatkan, pin yang naik saja yang kita boleh pusing. Kalau kita tak ikut betul-betul, kita akan terscramble balik. Jadi saya akan tunjuk dulu macam mana saya nak samakan tiga ni dengan bawah. Saya pusing sampai dia sama dengan yang bawah. Kemudian bila dah sama dengan yang bawah ni, saya boleh angkat dua-dua pin ni. Anda perasan tak, yang atas ni tak sama lagi? Tak jadi masalah, kita tekan dua pin atas ni supaya kita boleh pusingkan yang 4 ni untuk sama dengan yang atas ni. Tapi kita akan pusing dial yang bawah. Kita akan samakan dengan yang atas. Pusing sampai dia match. Lepas dah match, korang boleh angkat semua pin dan tegakkan pada pukul 12. Kalau korang tengok dekat belakang sekarang ni, yang pukul 12 tadi tak kacau langsung. Sekarang ni kita akan samakan corner-corner dia pula. Corner-corner ni korang buat satu permukaan je, nanti yang belakang tu dia akan siap sendiri. Jadi macam mana nak buat dia? Yang ni lain sikit. Korang tengok semua pin terangkat kan? Sekarang saya akan pilih mana yang saya nak samakan dulu. Yang betul akan ikut yang salah dulu. Contoh sekarang ni yang betul adalah yang tengah ni kan? Saya nak ikut yang salah dulu. Pilih salah satu, contoh saya pilih yang ini. Kalau saya nak selesaikan yang ni dulu, saya tekan pin yang berdekatan dia. Contoh ni berdekatan dengan ni, saya tekan yang ni dulu. Kemudian saya akan gerakkan mana-mana sahaja dial yang pin dia terangkat. Contohnya saya nak gerakkan guna yang belah kiri ni. Saya akan follow dia. Pusing sampai keempat-empat ni sama dengan yang ini. Lepas dah sama, buat apa? Kita akan naikkan pin dia ataupun lock. Sekarang ni saya nak samakan dengan yang mana pula? Yang belah kiri. Yang belah kiri ni salah kan? Kalau yang belah kiri ni salah, pin berdekatan dia adalah yang ini. Kita akan tekan. Kemudian saya akan gunakan belah pin yang dah ternaik ni. Yang mana-mana saja, saya nak guna yang bawah ni pun boleh. Saya akan pusing sampai dia sama dengan jarum yang salah yang ini. Lepas dah sama, buat apa? Lock. Naikkan pin. Sekarang saya nak samakan dengan yang belah kiri bawah ni pula. Sama juga. Tekan ini ke dalam supaya kita boleh isolate dia. Kemudian semua yang dah betul ni kita akan ikut yang salah ni. Alright. Lepas dah sama, buat apa? Lock. Kemudian corner yang terakhir, yang ini, kita akan tekan dia sebab kita nak isolate dia. Kemudian kita akan pusing ke semuanya. Follow yang terakhir. Alright. Lepas dah sama, buat apa? Lock. Lepas semua dah lock macam ni, kita hanya perlu pusingkan ke semua jarum kepada pukul 12. Kalau anda ikut betul-betul apa yang saya tunjuk tadi, dan anda perlu ingat, kita tak boleh pusing dial kalau pin dia tenggelam. Kita tak boleh pusing. Kita hanya boleh pusing dial kalau pin dia terangkat. Macam ini. Dan pastikan anda ikut betul-betul dan sepatutnya belakang dia akan siap sama juga macam ni. Lepas anda buat banyak kali, insya-Allah memang akan makin laju. Puzzle ni tak ada formula, cuma dia ada peraturan-peraturan yang kita perlu ikut. Jadi guys, itu sahaja untuk video kali ini. Harap dapat membantu. Assalamualaikum.